Salam sejahtera dan salam bahagia kepada semua hadirin sekalian. Untuk video kali ini, saya akan berbicara dan bercerita tentang sebuah naskah yang sangat menarik. Saya ingin membawa anda ke sebuah paya air besar yang sangat tenang untuk mengenali seseorang watak yang cukup istimewa. Nak tahu tak? Jom bersama saya kita telusuri kisah surat khabar Si Katak. Si Katak yang tinggal di sebuah paya besar mempunyai tabiat harian membaca surat khabar sambil menghirup kopi dengan segak dan berpakaian kot. Namun saiz surat khabar yang terlalu besar menyukarkan dirinya untuk mencapai cawan kopinya. Untuk perbuatan ini telah dirakam oleh sang buaya, seorang editor yang kemudiannya menerbitkan berita sensasi. Kononnya, surat khabar telah tumbuh lengan tangan. Si Katak kemudiannya berjumpa sang buaya di pejabat editor untuk menjelaskan bahawa dia terpaksa berbuat demikian sehingga boleh menutupi rumahnya. Akhirnya, sang buaya memahami masalah tersebut dan memutuskan untuk mencetak surat khabar dalam saiz kecil khusus untuk haiwan bersaiz kecil, manakala saiz besar dikekalkan untuk haiwan seperti gajah atau singa, sekaligus membolehkan Si Katak membaca dengan lebih selesa. Berdasarkan kisah yang saya ceritakan tadi, ada 3 pengajaran yang kita dapat tahu. Yang pertama, kita tidak seharusnya membuat andaian sendiri tanpa usul periksa. Sang buaya sebagai editor telah mengambil gambar tangan Si Katak yang keluar dari lubang surat khabar dan terus menerbitkan berita sensasi. Kononnya surat khabar tersebut tumbuh lengan tanpa bertanya kepada Si Katak tentang perkara yang sebenarnya berlaku. Pengajaran yang kedua, berani mengakui kesilapan dan memohon maaf. Walaupun Si Katak berasa bersalah, dia tetap pergi berjumpa dengan sang buaya untuk menjelaskan tindakannya mengoyakkan surat khabar tersebut dan memohon maaf atas kerosakan yang telah dilakukannya. Yang ketiga, sentiasa berusaha mencari jalan penyelesaian melalui perbincangan. Melalui penjelasan Si Katak tentang kesukarannya membaca surat khabar yang terlalu besar, sang buaya akhirnya memahami masalah tersebut dan membuat keputusan yang bijak untuk mencetak surat khabar dalam pelbagai saiz supaya sesuai untuk semua haiwan sama ada bersaiz kecil maupun besar. Seronok tak kawan-kawan? Lupa pula nak tunjuk buku dia. Kejap Buku ni bukan saja seronok, malah sangat sesuai untuk semua orang. Bahasa buku ni mudah, ada gambar-gambar dan lucu pula. Jadi, kawan-kawan semua bolehlah baca sebuku ini. Saya pinjam buku ni di perpustakaan sekolah kita je tau, iaitu Perpustakaan SK Simpang Pelangai. Kawan-kawan jangan lupa ya, membaca itu jabatan ilmu, membangun jiwa dan personaliti diri kita. Buku itu sahabat kita. Baiklah, setakat ini sahaja bicara buku kita pada hari ini. Jumpa lagi.